Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senang untuk sihat sadar itu bonus. So untuk video kali ni adalah competition day. Sekarang kita dekat Permaisuri Zarid Sofia Opera House. Okay, korang tengok kat belakang tu, bangunan yang sangat besar, event yang sangat gempak. So sebelum apa, korang cuba follow dulu. Let's go, competition day or show day. Let's go. So daripada KL kita terus shoot ke JB. So sekarang ni kita on the way ke JB. Dalam masa yang sama kita akan makan rice cake sebab hari ni and sekarang ni pun fasa kita still carbo loading tapi tak se-heavy semalam. Kita ada bawa nasi juga tapi tak sebanyak macam semalam. So kita carb load dalam kereta rice cake. Rice cake yang kita beli unsalted. Kita plan nak gerak petang tapi rupa-rupanya jam teruk. Saya ingatkan tak jam, tapi jam teruk. Okay guys, kita sambung perjalanan ke JB. So sekarang ni kita ada 100 gram nasi putih dengan 70 gram dada ayam fillet. Alright. So kita carb load meal yang ke berapa entah, yang keempat kot. And kita sampai JB pukul 1.30 pagi. So timing makan kita pun dah lari. Kita kena adjust timing makan baru. Tapi tak apa, and kita makan apa semua, tidur. And then kita dah sampai sini. So touchdown dekat JB ni. Bangun pagi-pagi tu memang tak cantik. Pagi-pagi tu bangun terus sesema. So bila sesema ni dia kacau kita punya pernafasan sikit. Okay, so tapi tak apa, kita makan ubat sema. And dalam masa yang sama kita tengah semangat nak competition, nampak Sekarang pukul 9.30 pagi. So pagi ni kita makan 70 gram nasi dengan 70 gram ayam. Tapi masalahnya pagi ni tiba-tiba selsema pula. Saya rasa mungkin perubahan suhu badan daripada sauna. Lepas tu semalam masa naik kereta memang jam lama, sejuk pula dalam kereta. So tiba-tiba semua. So kita akan makan ubat sesama kejap lagi. Harap tak kacau pernafasan bila posing nanti ya. Yang ni kira lain punya mazhab sikit, campur garam sikit. First meal kita pagi ni nasi putih, kita ada ayam, kita ada telur kuning. Bukan telur kuning, sebiji telur. So saya tak pernah buat macam ni. Ini first time. Kita akan cubalah. Okay, at least bila lepas ni kita tahu apa makan macam ni jadi apa. Okey ke tak okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sedap. Sebab kita dah lama tak makan nasi, dah sebulan. Bismillah. Perfecto. Dah semangat nak competition kan. So kita gerak ke Permaisuri Zarid Sofia Opera House. Competition day. Kita on the way ke Permaisuri Zarid Sofia Opera House kan. Cuaca agak mendung sikit. Okay, so kat belakang saya ni adalah dia punya tempat event dia lah. Okay, sangat-sangat luas. Okay guys, kita dah touchdown dekat JB sekarang ni. Kita dekat Permaisuri Zarid Sofia Opera House. Kita baru sampai, kejap lagi nak register. Lepas tu kita nak training badan. And korang kena stay tune lah, okay? So day one dia sangat-sangat nice lah. Jom. Ya, betul. Okay, thank you. So lepas ni pergi boleh tengok video yang saya sediakan tu. Memang tempat dia sangat-sangat grand. And dia punya view nice lah. Dekat depan ni ada laut untuk macam border Singapore ke JB. So tempat yang menarik, event yang menarik, dewan yang menarik. And orang-orang dia pun semua sporty. 我们有惊喜给你 We have surprise for you Please wait a moment He is also the global man physics champion. And lastly untuk competition kali ni dia lain sikit. Macam sebelum ni dia 2 hari competition tau. Tapi hari ni sehari saja.
daripada pagi sampai ke petang. So pagi kita training, kita spray, and then petang competition. Dia tak ada timbang berat badan, tak ada ikut tinggi sebab saya masuk kategori klasik fizik open. So tak ada timbang berat badan. Sekarang kita on the way ke backstage. Kita nak letak barang dulu. Kita nak training. Lepas tu let's go, jom. Sekejap lagi kita makan rice cake coklat. Madu lupa nak bawa. Itulah tu. Kategori saya petang dalam pukul 3.30, so lambat sikit. So kita just relax, chill dulu. Rice cake. Oh, ada dulu. Apa ni dapat? Okey. So selalunya kalau kategori petang ni dia macam barai sikit lah tapi tak barai banyak pun. So kita rest slow. And then kita training. Sambil-sambil tu kita makan manisan sikit, kita makan madu, kurma. And yang paling penting sekali carb load. So kita jumpa madu dalam beg. Tadi ingatkan hilang. And then bila dah ready apa semua, apa lagi, kita terus pump lah. So bila dah spray satu badan tu, orang dia pun dah panggil, okay, kategori kamu lepas ni. So kita pun terus pump. Kita ambil band, kita pump sikit-sikit, back sikit-sikit. Condition waktu pump tu saya nampak macam, ui, condition kali ni okey ni kali ni. So masuk kepada first kategori saya, event bodybuilding competition. So korang kena tengok sampai habis. Allahu Akbar. Assalamualaikum guys. Kembali lagi kita dalam YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk sihat, sadoi tu bonus. So kita dah habis competition untuk kali ni. Dan alhamdulillah rezeki saya dapat nombor 4. Nombor yang tak semua orang dapat. Saya akan cerita full journey dia, okey. So kepada siapa yang belum follow, jemput follow dulu. Tekan follow. So, ya. Yeah. Saya dapat nombor 4, saya pun terkejut dapat nombor 4. And agak kecewa sikit. Biasalah, kita manusia ada emosi dan emosi kita tak boleh kawal. Menang kalah tu ada pertandingan. Setiap apa yang kita buat dah ditulis. Jadi tak jadi belakang cerita. Yang penting kita usaha. Okay. So biasalah macam sebelum ni korang tengok saya champion. Bila dapat nombor 4 ni dia agak terkejut dan terduduk sikit lah. Tapi tak apa, saya terima sebab benda tu satu memori untuk saya, satu penguat semangat untuk saya, dan satu benda yang saya perlu rasa dekat diri saya ni, kau jangan rasa kau bagus. Macam tu. Okay, so saya akan tunjuk medal ya. So ni medal daripada ANBC, korang boleh tengok sedikit. Medal dia lawa guys. Medal dia sangat-sangat lawa. Cuma itulah saya expect dapat color gold. Cuma tak ada rezeki. Dia dua je. Tak ada rezeki ataupun belum ada rezeki. Okay.
So bila saya dah diumumkan dapat nombor 4 tu, saya agak kecewa. Dan saya rasa macam, apa salah aku dekat mana salah aku? Ya, sebab saya bila pergi competition ni, saya akan selalu looking forward untuk improve dekat mana kelemahan saya. Bila saya tengok balik video, memang betul fight kali ni agak keras-keras. And saya punya condition tak seberapa. Macam saya pernah cakap dengan diri saya sebelum ni, competition kali ni adalah warm up game and warm up show. So saya bila prepare competition kali ni pun kita agak rushing. Kalau tak bulan 5 ni kita ada apa ni, program TV dekat Melaka tapi tak jadi. So kita ambil keputusan untuk 4 minggu terus prepare competition ni. So agak rushing and tak proper. Lepas tu macam korang tahu, 5 hari sebelum competition motor saya hilang, ujian lagi. Tapi tak apalah, kita just cuba yang terbaik. Dapat ke tak dapat ke, Allah dah tulis, benda tu dah ditentukan dah. Okay, so masih ada lagi guys, masih ada lagi. So competition kali ni agak barai lah. At one point bila dah dah diumumkan nombor 4 tu, kita memang sedih lah. Bukan sedih, kita kecewa lah kan. Sebab kita punya target, at least top 2 lah. Bila dapat top 4 ni dia agak jauh. So buatkan saya tertanya, dekat mana kelemahan saya. Dan betul, fight pun keras, saya pun tak berada in good condition yang macam sebelum-sebelum ni. And then bila dah dapat medal tu, dia at one point, kat depan ni ada laut tau. Tak tahu lah border sama ada Singapore ke JB kot. So kita duduk kat sini and rasa macam just termenung makan, dia macam ni rasa bukan champion. Selalu kau champion je man. Just duduk termenung, fikir biasalah manusia guys. At the end of the day, setiap competition pun saya alhamdulillah, saya bersyukur ada family yang support, ada kawan-kawan yang support saya, ada partner yang memahami hobi dan kerjaya saya, ada orang-orang yang saya tak kenal support saya, macam korang semua. Tak kisahlah korang haters sekalipun, kalau korang tengok video ni maksudnya korang support saya. Okay, so kepada siapa yang belum follow, jemput follow dulu account ni, jemput subscribe dulu account YouTube ni. Kita tak berakhir di sini. Macam saya cakap, ini adalah first competition 2025. Kita akan perbaiki balik, kita akan buat kira-kira balik kat mana salah silap kita. And bulan 8 ada competition, bulan 9 ada competition lagi. InsyaAllah guys, doakan saya yang terbaik. Thank you kepada semua yang wish. Saya minta maaf kalau saya tak dapat reply satu-satu. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.